Betul ke sekarang lelaki yang so-called provider ni dah pupus? Kan? Kita selalulah orang duduk cerita kebelakangan ni kan, oh nak cari lelaki yang provider, mindset provider, itu provider ini kan. So dan juga seolah-olah cakap tu macam dah pupus lah kan golongan-golongan ni. Okey. Tapi betul ke dia dah pupus? Kan jawapan dia mestilah tak. Kan mestilah tak. Kenapa tak pupus tapi kita tak nampak pun diorang ni kan. Diorang ni dekat mana? Okey, sebahagian daripada diorang dah selamat berkahwin lah. Kan dah selamat berkahwin. Kita ada kawan-kawan yang dah kahwin kan. Kita ada kawan-kawan yang dah kahwin. Mungkin dah 10 orang ke dah kahwin, 20 orang, 30 orang. So kalau rajin boleh tanyalah. Boleh tanya diorang. Macam mana kan? Awak dan suami dalam menguruskan keuangan. Siapa yang bagi duit belanja? Siapa yang kalau duit belanja lagi banyak? Adakah awak kena menyara suami awak kan? So boleh tengok jawapan kebanyakan macam mana kan, kebanyakan macam mana. So sebenarnya lelaki yang so-called provider ni ada je kan, diorang ada je. Tapi as lelaki provider atau perempuan provider sekalipun, takkanlah waktu berkenalan dah nak kata, oh saya akan provide awak segala-galanya, saya akan belanja awak macam-macam, saya akan bagi duit duit nafkah bulanan banyak ni, saya sanggup berkorban macam ni kan. So daripada awal kita takkan nak cakap benda tu dah kan. Kita pun ialah masing-masing provider ni pun dia nak pilih juga. Dia nak pilih juga pasangan yang terbaik untuk dia kan, yang terbaik untuk dia. Macam kita lah, kita nak kahwin dengan seorang tu takkan daripada awal kenal kita nak bagi tahu segala-galanya kita sanggup berkorban apa untuk dia kan. Tapi bila dah kahwin kan, bila masing-masing dah bersetuju untuk sehidup semati, dah akad nikah, dan kita tahu kan, dan kita tahu betapa so-called indahnya berkahwin lah kan, betapa baiknya pasangan kita kan. Tapi ini bukanlah satu benda supaya kita take for granted benda tu kan, take for granted benda tu. Tapi kita janganlah terlampau nak macam set the rules. Kita nak awal kita nak uji dah dia kan, nak uji dia. Kita fikir kita punya ujian je, dia pun tengah menguji kita juga kan, dia pun tengah menguji kita juga. So kita nak katakan bila berkenalan tu bukan kita kena ambil enteng, ambil mudah, terima je sesiapa saja. Ya, kita kena berhati-hati, kita kena teliti. Tapi kita jangan tunjuk sangat kita demanding, kita nak itu nak ini kan, yang kita uji sangat dia kan. Sebabnya dia pun ada demand dia, dia pun nak uji juga kita. So kalau dua-dua duk menguji masing-masing, mana ada tujuan kita nak pergi kan, mana ada tujuan kita nak pergi. So kita kena be realistic kan, kita kena ada tolak ansur, kita kena jangan nak uji sangat lah, jangan nak uji boleh berpada-pada kan, tapi jangan berlebih-lebih kan. Dan juga yakinlah bahawa lelaki yang baik ramai lagi kat luar sana, perempuan yang baik ramai lagi dekat luar sana. Macam kat Tijana.my kan, bila kita orang buat live ke apa, ada je sentiasa ada komen kan. Biasanya insyaAllah adalah orang komen kata dah jumpa jodoh kat Tijana, cerita apa semua. Lepas tu ada satu testimoni lah, ada seorang wanita ni lah, dia komen dekat waktu saya buat live dulu lah, dia kata, oh jumpa jodoh kat Tijana, dia sangat baik weh. Macam dia punya nak menggambar expression bahawa lelaki dia jumpa sangat baik weh, macam baik betul lah kiranya kan. So lepas tu siap dia kata, saya dah kahwin tau, sebab ada pula orang nak PM tepi dia apa semua kan. So nak katakan dekat Tijana.my ni ramailah yang baik-baik, yang baik-baik ada, insyaAllah ada yang anda mungkin selesa, anda suka kan. Macam wanita tu baru sekejap dekat TikTok pun dah ada orang PM tepi dia kan. Alright, so tak apalah, kita kena bersangka baik, doa yang baik-baik. Jangan penuhkan diri kita dengan benda-benda negatif, sangka buruk. Fikir dah tak ada dah orang yang baik, tak adalah orang yang so-called provider, tak adalah orang-orang yang kira boleh menepati kriteria yang aku nak dah kan. Semua lelaki teruk, semua lelaki entah apa-apa. Padahal kita fikir macam tu, kawan-kawan kita hari demi hari ramai je yang kahwin pula, ya Allah baiknya pasangan ni, ya Allah terbaik betul pasangan ni. So kenapa dia orang boleh jumpa pasangan yang baik, dan kenapa kita tidak kan? Kenapa kita tidak? Kita pun boleh. Tapi itulah, kita kena bersangka baik kan. Kita jangan apa prejudis pada orang lain. Tapi bukanlah tak berhati-hati.